Assalamualaikum. Kita baru sampai jam pun nampak dekat pukul 1 dah. So hari ni kita main di sungai kecil di Batak Rabik. So nanti kita tengok macam mana hasilnya. Kita main setengah hari ni. Kot ada rezeki untuk lauk raya nanti. Keadaan air dah mula mati. Air keruh. Umpan kita guna hari ni umpan cacing dengan umpan anak udang beli. So nanti kita tengoklah macam mana hasil nanti. Bye bye. Special untuk PE. Special untuk PE. Live daripada Penting Batak Rabik. Rezeki masa Zohor. Dia telah menjelaskan Time air sejuk. keredaannya dia dengan satu ketentuan Allah pada kaki dia sebelah. Bila dia sedar tuan-tuan, saya tak pernah cakap benda negatif tentang kaki yang tak ada dasar. Saya rasa terlalu bahagia melihat wajahnya yang tersenyum manis. Bukan takut. Bukan seseorang kita tengok tuan-tuan, ada lagi 2 orang yang urus jenazah sampai geleng kepala. Ya Allah, dia senyumlah ya Allah. Okey. Dah dekat pukul 2. Johor pun dah masuk. Macam biasa, nak cari rezeki yang halal, yang barakah, jom kita solat dulu. Mudah-mudahan rezeki kita lumayan hari ni. Ni baru dapat misai je. So, jom kita solat dulu.